Wah, cantiknya rumah ni. Financing 30 tahun. Ditakdirkan pula pendek umur. Baki hutang masih panjang lagi. Apa akan jadi kepada rumah tu? Financing terbatal ke? Jom kita breakdown. Sebagai contoh, Daniel beli sebuah rumah corner lot. Lepas 5 tahun duduk rumah sewa, achievement unlock. Tapi lepas duduk 2 tahun, tiba-tiba jatuh sakit, akhirnya meninggal. Apa akan jadi kepada rumah tu? Financing terbatal ke? Sebenarnya financing tu masih lagi wujud, takkan terbatal. Rumah harga RM1 juta, baki financing masih ada RM900,000 lebih lagi. Maka tinggallah kepada waris sama ada dia nak sambung bayar ataupun take over financing tu. Tapi bila tak mampu bayar dan akhirnya tertunggak, bank terpaksa lelong rumah tu. Bila harga lelong lagi tinggi daripada baki financing, lebihan tu akan dapat kepada waris. Tapi kalau harga rumah tu terjual lebih rendah, baki tu kena bayar balik guna harta pusaka yang arwah tinggalkan. Situasi yang kedua, Daniel ni ada ambil MLTT masa sign agreement, dan additional dia ada ambil takaful hibah yang nilainya sama harga dengan rumah yang dibeli. MLTT yang diambil pada awal tu akan cover baki financing, dan takaful hibah yang diambil sebagai additional tu akan jadi pampasan kepada waris. Untuk hal rumah ni Daniel dah prepare. Baki financing rumah dah selesai. Duit daripada takaful hibah tu pun dapat kepada waris. Jadi family dengan anak-anak Daniel ni tak terbeban dengan hutang. Rumah dapat, tak juga kehilangan tempat tinggal. Ada juga dapat pampasan daripada hibah tadi. Jadi moral of the story, bila beli rumah tu wajib ambil coverage. Baca dan fahamkan setiap term. Pastikan juga ada backup tunai untuk waris. Ini kalau mampu. Untuk kawan-kawan yang beli rumah tu, korang ambil MLTT ke MRTT? Ada includekan sekali dengan hibah takaful tak?